Hai, bersama Tiha di LY Show 1 Minute. Apa itu dyno tuning? Dyno tuning adalah proses menguji dan menyesuaikan prestasi kenderaan menggunakan alat yang dipanggil dynamometer. Ia dapat membantu mengoptimumkan horsepower, torque dan air fuel ratio. Bagaimana dyno tuning berfungsi? Kenderaan diletakkan di atas roller dan sensor mengukur kuasa yang dihasilkan semasa enjin berputar. Bacaan tersebut memberikan data terperinci untuk menyesuaikan setup kenderaan anda. Kenapa anda perlu dyno tuning? Prestasi kenderaan menjadi lebih baik, penggunaan bahan api lebih efisien, enjin boleh tahan lama, keseronokan pemanduan. Akhir kata, dyno tuning bukan sahaja tentang power, ia juga keselamatan dan kecekapan bahan api. Jika anda mahukan kenderaan anda beroperasi pada tahap terbaik, cuba dyno tuning. Untuk lebih banyak info menarik, jangan lupa like, follow dan share.